Banyaklah manfaatnya yang kita nampak selama ni kan. Bukanlah ni salah satu cara untuk kita menyumbang untuk meringankan beban bagi ahli-ahli karya yang ditimpa musibah lah. Dan saya menyerulah kepada semua ahli karya patutlah menyertai hairat kematian ni. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noraini binti Mansur. Saya tinggal di Green Street Home. Saya telah menyertai program khairat kematian ini sejak dia mula dilancarkan, dan saya dapati banyak manfaat kepada jemaah sekitar. InsyaAllah pihak surau akan menyediakan perkhidmatan yang baik dalam pengurusan jenazah dan membantu ahli keluarga yang ditimpa musibah kematian. Dan saya jemputlah semua ahli karya kita untuk menyertai program ini supaya kita sama-sama dapat membantu sesama kita. Abu Syah bin Muhammad Noor, ahli jawatankuasa khairat kematian untuk dengan tujuan asasnya ialah untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukanlah, terutama kepada mereka-mereka yang mencarum. Jadi mereka-mereka yang mencarum ni adalah ahli-ahli karya kita yang terdiri daripada ahli-ahli ataupun penduduk-penduduk dari taman-taman seperti Emerald Park, Central Park, Green Street Home, dan ada lagi beberapa taman. Dan manfaat-manfaatnya, dia akan menerima manfaat seperti wang tunai 1,000 jika berlaku kematian, dan pengurusan jenazah akan ditanggung oleh surau. Saya Ahmad Fuad mewakili Biro Kebajikan Surau Al-Qudwah. Kos-kos yang lain dianggarkan dalam RM1,000 juga. Jadi anggaplah RM30 untuk kebajikan masyarakat kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.